Asid rasa masam atau dirasa pahit, neutral pula tawar dirasa dengan lidah. Boleh guna reverse uji sifat bahan, masuk bahan asid biru tukar merah, bahan alkali pula merah tukar biru. Kalau bahan neutral warna tak berubah. Sekarang inovasi pertama, keasidan tanah. Aisyah, awak tahu tak? Petani mencipta inovasi menguji keasidan tanah menggunakan ekstrak kubis ungu dan mentelah. Ya, kita perlu uji tanah sebelum menanam supaya kita tahu tanaman apa yang sesuai di tanah tersebut. Jom kita uji keasidan tanah. Jom! Kita perlukan 3 bikar air, tanah kebun, ekstrak bunga telang dan kubis ungu. Mula-mula ambil sedikit sampel tanah. Dan campurkan dengan air. Untuk menghasilkan larutan tanah. Jadikan 2 bekas. Setiap bikar kita akan letakkan 50 ml. Nampak keruh sedikit je. Sekarang kita gunakan ekstrak kubis ungu dan bunga telang sebagai penunjuk semula jadi. Masukkan ke dalam larutan tanah ini. Saya akan tuangkan ekstrak kubis ungu, manakala Lily akan tuangkan ekstrak bunga telang. Terima kasih Lily. Sama-sama. Lihat, larutan tanah yang bercampur dengan bunga telang warna biru kehijauan, manakala yang bercampur dengan kubis ungu berwarna coklat kemerahan. Cuba lihat petunjuk ini. Nampaknya tanah ini sedikit bersifat alkali. Jadi, tanaman yang sesuai ditanam pada tanah yang bersifat alkali ialah bayam, kubis, brokoli, asparagus dan sandalia. Oh, patutlah sesetengah pokok tak berapa elok kalau tanah tak sesuai. Sains memang membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat. Betul tu. Ini dapat mengelakkan pembaziran, menambah pendapatan, jualan dan hasil tanaman. Kita merawat tanah supaya tanaman hidup sihat dan subur. Jadi, hasil tanaman akan menyukai. Betul tu. Sekarang, inovasi kedua, pewarna makanan. Mari, mari, mari. Mari beli donat warna-warni dan air detox. Semua warna ini kami gunakan pewarna semula jadi. Kami gunakan ekstrak pandan dan bunga telang sebagai pewarna semula jadi dalam donat dan air detox ini. Donat ini hanyalah RM2, manakala air detox RM4. Mari beli. Untuk air detox, kami gunakan ekstrak bunga telang. Bunga telang direndam di dalam air panas untuk menghasilkan warna biru semula jadi dan sangat cantik. Air detox ini nampak unik dan menyegarkan. Ada irisan lemon lagi. Apabila dicampurkan dengan lemon, ia akan bertukar menjadi ungu akibat tidak banyak asid. Air detox ini bukan hanya menyegarkan badan, malah ia juga kaya dengan antioksidan. Tapi, donat warna-warni ini menggunakan pewarna
Untuk donat warna biru, kami gunakan gula telang. Manakala donat warna hijau, kami gunakan ekstrak pandan. Pandan dikisar dan diambil ekstrak prima untuk menghasilkan warna hijau semula jadi pada donat. Ekstrak pandan biasanya bersifat eksema, tapi ia bukanlah kayu. Donat ini nampak lebih menarik daripada donat lain. Warna dia lembut dan semula jadi. Ya, banyak kelebihan pewarna semula jadi. Lebih selamat dan tidak menggunakan bahan kimia tiruan. Oh, jadi semua orang, terutamanya kanak-kanak, dapat makan dengan lebih yakin. Ya, selain meningkatkan badan, ia juga membantu menjaga alam sekitar. Makanan lebih berkhasiat dan lebih menarik. Dan pastinya, ia juga menjimatkan wang. Kerana kita tidak perlulah membeli warna makanan lagi. Saya rasa idea ini sangat kreatif dan sesuai dijadikan produk inovasi. Saya harap lebih ramai orang memilih makanan dan minuman yang sihat serta semula jadi. Betul tu, cantik warnanya, sihat makanannya.